Suatu ketika Allah minta supaya kita korbankan nyawa kita, masa kita, tenaga kita, akhirnya kita dapat ganjaran syahid. Kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ja'far At-Tayyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ruhnya berada dalam burung yang berterbangan dalam syurga Allah yang berwarna hijau. Yang ni kita nak gambarkan pada masyarakat kita bahawa tak rugi pun kalau kita memilih Islam sebagai satu cara hidup kita. Kita hidup dia mengikut syariat Allah. Suatu ketika Allah minta supaya kita korbankan nyawa kita, masa kita, tenaga kita, akhirnya kita dapat ganjaran syahid. Yang ni perlu ada dalam setiap jiwa di kalangan kita. Kerana ramai sangat di kalangan kita, kita sanggup berkorban untuk wanita. Kita sanggup berkorban untuk harta benda, pangkat dan juga rupa. Tapi kita tak sanggup berkorban untuk agama, untuk Allah. Yang menyebabkan akhirnya kita tidak boleh faham apa maksud syahid yang sebesar, yang nilai sebegitu rupa. Jadi apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni berlumba-lumba untuk mendapat ganjaran syahid. Kerana di waktu mana mereka dapat ganjaran syahid, tempat mereka tu indah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap semua kita ni dapat demikian. Amin ya rabbal alamin.